Assalamualaikum. Nama saya Fauziana. Saya berumur 33 tahun. Penantian dalam 9 tahun jugalah. Sebab sekarang anak saya yang sulung dah berumur 10 tahun. Saya ada sis masa tu. Saya ambil yang haba zuriat tu. Habis yang 4 botol tu, tiba-tiba saya tak datang period. Masa tu macam selang sehari je saya lewat masa tu. Saya macam teragak macam nak check UPT. Saya cakap, kalau ada lah. Memang masa tu bila ada tu rasa macam nak menangis ada apa semua ada. Sampai abang tengok, Mama, ada adik ke dalam perut Mama? Dia tanya. Saya cakap ada. Tapi nanti kita jumpa doktor dulu tanya. Malam tu juga saya pergi jumpa doktor. Doktor sahkan saya memang pregnant. Dan walaupun kita ada seorang anak, kita nak tambah lagi anak. Mungkin dalam jangka masa yang panjang tu, kita tak tahu apa problem kita. Kalau boleh cek dulu doktor, kalau doktor sahkan ada problem, kita cari ikhtiar untuk kita bagi penyelesaian je. Terima kasih Lisra.